With over 13 years of experience in the entrepreneurial industry, Coach Syed has built more than businesses. He builds people and leaders. In his world, every day is an adventure waiting to happen. Bold ideas, high-energy coaching, his passion drives progress, his leadership inspires action. This is Belief, Growth, Legacy. Ladies and gentlemen, please welcome the man behind the movement, Coach Syed Saiful Fazli. Hai, Assalamualaikum. So kita dah episod yang keberapa pun dah tak ingat sebenarnya. Kita dah cover CL Hajar, di CL Mia, di CL Kak K kan. Dan hari ini kita bersama dengan seorang lagi double crown leader, dan beliau merupakan double crown leader yang kedua, lebih kurang macam itulah, yang kedua ke yang ketiga kan. Dan bukan kata dah lama, actually pun baru bersama dengan Saudara Asia. Dan hari ini kita nak dengar kisah beliau bersama dengan Asia, dan semoga apa yang beliau kongsi hari ini sebenarnya kita nak bagi inspirasi, kita nak rasa macam oh bestnya, macam mana Syira buat sebenarnya. Sebut dah. Alah, dah sebut nama. Kan, kita bersama dengan DCS Syira. Assalamualaikum. Kesalah CS. Thank you sebab sudi bersama dengan CS hari ni. Kita nak cerita panjang hari ni, Syira. Kita nak cerita panjang ni. Kita nak korek semua benda ni tahu sebenarnya. Kita tak nak sorok-sorok tahu. Kita nak keluarkan semua cerita ni. Boleh. Boleh hari ni share kongsikan. Nak standby tisu ke apa ke, kita kena beritahu awal. Mungkin audience yang kena standby tisu. Audience yang kena standby tisu. Tak apa, jadi sampai tisu tu automatic sampai. Okay, Syira. So Syira join Saudara Asia pada tahun 2023. 2023. Bulan? Actually Syira daftar sebagai dropship pada bulan 1. 30 Januari 2023. Okay. But Syira tentu banyak gila doubt. Okay. Banyak sangat-sangat doubt yang menyebabkan Syira tak buat. Bukan bisnes tak okey tau, bukan sistem tak okey, bukan sebab mentor tak bagus, tapi Syira sendiri yang tak percaya pada diri Syira untuk buat bisnes ni. Kenapa? Siapa Syira before ni? Okay, actually before ni Syira pernah jual kosmetik. So Syira punya model bisnes Syira sebelum ni adalah trading. So bila kita nak restart bisnes, kita restart as dropship, Syira tentu rasa macam aku boleh ke jadi dropship balik ni? Okay. Aku pernah menjadi leader. Yes. Tiba-tiba nak start dari bawah. Betul. Tiba-tiba macam model bisnes tu berbeza. Betul. Sebelum ni trading kita keluarkan modal, kita kena ambil dulu stok, baru kita jual. Tapi bila buat Saudaga Asia, rupanya HQ uruskan stok. Betul. So kita tak percaya macam mana aku boleh jadi top leader juga dalam bisnes ni sebab tanpa keluarkan modal. Sebab stok tak ada kat. Yes. Stok tak ada depan mata. Betul. Nak buat sale besar. Okay. Macam mana? Macam nak bagi ada guarantee, okay aku pun boleh jadi crown leader ataupun boleh jadi top leader dalam ni. Tanpa keluarkan modal tu. Sebab model bisnes Syira berbeza sangat-sangat dengan previous dengan Saudaga Asia dengan previous one. Okay. Dan dulu jual kosmetik berapa tahun? Yang tu actually Alhamdulillah 7 tahun. Oh, lama. Alhamdulillah. Okay. Dan kat sana pun top leader juga? Yes. Faham. Lepas tu bisnes tengah tak okay dan cari peluang lain. Yes. Okay, actually dengan bisnes tak okay, and that time Syira ada personal issue juga kan. Syira divorce. So macam masa divorce tu lah yang buatkan my mental health tu tak okay, ataupun mental state tu tak okay untuk teruskan bisnes tu. Sebab Syira rasa depressed dengan diri sendiri. Of course lah kita dah orang kata marriage, lepas tu nak besarkan anak sendiri. Kita nak macam, kita rasa macam bolehkah aku jadi single mom ni. So benda tu yang macam disturb me untuk fokus bisnes sampai bisnes tu macam tak adalah macam tu. So masuk bulan 1. Betul. Lepas tu start tiba-tiba nak aktif balik tu bulan 7. Oi, 7 bulan juga, 6-7 bulan juga sebenarnya. Alhamdulillah 7 bulan jadi CCTV dalam grup mentor. Oh, ada dalam grup? Ada dalam grup. Tak buat apa-apa? Tak respon? Tak buat apa-apa. Okay, sebab Syara register 30 Januari. Okay, dan 1 hari bulan, diorang ni tiba-tiba macam berlumba-lumba hantar invoice. Kita dah lah tengah time tu tengah tak okay kan. Tiba-tiba macam WhatsApp group tu kan. Siapa benda diorang buat ni kan. Kenapa diorang berlumba-lumba hantar invoice? Oh, rupanya baru faham. Satu hari bulan tu diorang beli produk. Satu hari bulan tu kita nampak ada orang dapat
200 punya bonus, ada orang dapat 1000. Tapi tentu kita rasa tak ready lagi bulan 2 tu kan. So kita archive group tu. Syira archive group mentor. Faham. Tak, sebab kita tak okay. Kita rasa macam tak ready nak buat bisnes tu lagi. So 7 bulan tu banyak melayani sendiri. Ya. Banyak layan emosi maybe. Ya, betul. Banyak melihat emosi, banyak tak percaya macam dengan keadaan kita macam tu kan. Boleh ke aku teruskan nak cari rezeki untuk anak ni? That time anak kita dah baru 5 tahun. So dia dah masuk tadika kan. So kita rasa macam boleh ke aku buat bisnes ni? Boleh ke aku dapat balik income untuk besarkan anak ni seorang diri? Dan apa yang membuatkan Syira rasa tiba-tiba nak buat balik, nak buat? Nak dijadikan cerita actually, kita pun rasa macam yelah, kita dah pernah jadi leader, kita dah pernah ada saving, kita dah pernah ada income. So kita lama-lama, kalau lama sangat melayan perasaan, tak ada juga duit. Duit dalam bank tu akan habis juga, kan? Duit dalam bank tu akan habis, lepas tu barulah Syira rasa, baru Syira tersedar, okay, aku dah tak ada duit dah ni nak bayar tadika anak aku. How sebab time tu dia dah tadika 7 bulan. Macam macam mana aku nak bayar tadika anak aku ni? Dah start memikir. Time tu macam baru sedar. Baru sedar. Baru ada perasaan, okay, aku kena buat. Aku kena do something. Kalau tak, aku tak boleh besarkan anak. And that time juga kita dalam proses yang macam yelah, anak kita, anak perempuan kita kan. Of course lah, kita takut kalau aku tak dapat nak besarkan dia, nanti bukan suami macam mana. Biarlah hilang segalanya. Faham. Tapi jangan hilang anak. Sekarang Syira ada berapa anak? Alhamdulillah dah 2. Dah 2, satu umur sekarang? Sekarang yang besar 8 tahun. Yang second one dah 1 tahun 5 bulan. So masa Syira join tu baru umur 5 tahun lah? Yes, 5-6 tahun macam Mungkin dia pun dah tak ingat apa-apa. Dia tak tahu apa-apa kot. Actually dia faham. Ya ke? Sebab kita besarkan dia dengan bisnes kita yang lama tu kira kita dah ada duit, kita boleh pamper dia macam-macam kan. Kalau dia nak something, kita boleh bagi. And waktu masa Syira dalam proses healing from divorce tu, dia macam budak-budak, dia tahu sebenarnya yang mami dia tengah tak ada duit. So kalau dulu dia nak beli apa-apa, dia boleh minta aje, dia boleh tunjuk je. Tapi bila kita start macam, boleh tak nanti? Okay. Boleh tak nanti? Dan ada waktu tu yang saya sedih sangat, yang saya ingatlah sampai ke hari ini, kami pergi ke, dia nak toys. Okay, sebelum ni kalau beli toys kat Toys R Us. Okay, lepas tu bila dia nak toys, Syira ajak dia pergi misi DIY. Pergi misi DIY, kita cakap dengan dia, Idilah, jomlah beli toys hari ni. Mami ada duit, jom kita beli toys hari ni. Dia pun pergi. Dia pun search lah dekat toys section tu kan. Okay, dia cari. Lalas masa dekat counter tu, dia ambil toys yang paling kecil. Dia dah pegang dah yang besar, yang kitchen, lepas tu yang dolls apa semua kan. Tapi dia letak. Lepas tu, waktu Lalas dia ambil toys paling kecil dekat counter. Kenapa? Sebab dia rasa toys yang kecil tu yang paling murah. Maksudnya dia macam faham? Yes. Itulah yang saya rasa macam, anak aku dah faham dah. Anak aku nak something pun aku dah start tak boleh nak pamper dia. Dan apa masa tu Syira rasa apa waktu tu? Saya rasa loser. As a mom, saya rasa loser. Faham. As a mom, saya rasa loser sangat. Sebab anak kita daripada beli toys kat Toys R Us, tiba-tiba beli kat DIY. Bukan isu pasal brand kedai tu actually. But bila dia dah start faham, dia ambil yang toys paling kecil tu, kita dah faham. As a mak, kita sentak lah. Macam kita sentak, rasa macam kalau aku tak buat something ni, faham. Dia akan start struggle dengan Syira. Syira tak nak dia struggle. Syira tak nak dia rasa struggle tu. It's something like macam Allah dah bagi aku anak, dan aku tak bagi yang terbaik. Something like macam betul. tu. Sebab anak kita tanggungjawab kita. Betul. Faham. So kita pun dah rasa masa kita kecil dibesarkan macam mana. So kita of course lah nak besarkan anak kita dengan keadaan yang terbaik. As a mom, kita nak bagi terbaik. Betul. Nak bagi terbaik, baju terbaik, toys yang terbaik, education terbaik. Apa nama yang sulung? Idilia. Now dia macam mana dia? Idilia sekarang? Happy. Dia sekarang dia contoh bila Syira pergi HQ kan, jumpa team ataupun tour, kan dia akan cakap lah, mami nak pergi work ke? Okay, mami go find work. Nanti kita pergi hotel. Dia dah tahu dah. So dia dah start faham yang
okay, mami dia dah work with Saudara Asia. Maksudnya mami dia kalau jumpa aunty-aunty, my team, dia tahu dah okay, mami nak bawa dia pergi hotel. Itu benda yang seronok. Itu yang dia seronok. Okay. Sebab dia nak mandi pool, Ya. dia nak tidur dekat katil hotel. So kita nampak lah macam dengan bisnes ni I can Dapat. see her smile again. Dan memang dapat pun. Yes. Alhamdulillah. Memang kalau boleh tiap-tiap bulan nak bawa sebenarnya. Ya, actually memang reward dia. Tiap-tiap bulan. Wow. Sebab dia tahu yang okay, mami dia busy. Maksudnya busy helping aunties. Dia nampak kita buat Zoom. So dia dah ada adik sekarang. So bila Syira buat Zoom ke apa kan, dia akan cakap dengan adik dia, adik quiet. Mami work. Yes, dia dah faham. Dia dah faham. So kita macam dia dah matang actually. Dengan usia dia tu dia sangat matang. Itu yang kita rasa okay, she deserve this. I work for her, I work for them. She deserve it. So kalau kawan-kawan tanya mama kerja apa, dia jawab apa? My mommy sell cokok Alba. Oh, ya ke? Even kat sekolah pun cikgu sekolah dia banyak repeat produk. Banyak repeat cokok Alba. Sebab dia cakap, dia memang proudly cakap, okay mami saya cokok Alba. Even Saudara Asia ada kitchen cokok Alba tu kan, dia proudly pakai pergi sekolah. Faham. Dia proudly cakap dengan kawan dia, budak-budak zaman sekarang kan pandai kan. Dia orang asyik berchatting dekat ni kan. Dia cakap lah, mami saya bawa saya pergi Sawai Lagoon. Jom ni, dia dah tahu kita pergi Genting. Dia dah tahu kita nak pergi Genting sebab Syira buka video Genting depan dia. Dia siap tanya lagi, mami bila nak pergi ni? Okay. Dia siap beritahu kawan lagi, soon I will go to Genting. Now sekarang sebenarnya anak yang push mak dia kan untuk qualify. Ya. Dia yang macam tanya bila kita nak pergi. And dia dah pernah pergi Tambun, dia dah pernah pergi Sunway hasil daripada trip dengan Saudara Asia kan. So dia ingat tau. Dia ingat memories tu. Itu yang bestnya kan. Ya. Sebab dulu kan CS Niaga, CS seorang je pergi. Maksudnya dulu zaman dulu lah. Ya ke? Tapi sekarang kan banyak trip boleh bawa anak betul, semua betul. tu kan. Dan diorang dah rasa macam, I join my mum punya trip. Betul. Macam family trip lah. Dia rasa macam family. So dia pun tahu kalau macam hari ni Syira jumpa CS kan, dia dah okay, mami pergi work jumpa uncle lah. Dia dah faham dah. Faham. Dia pun sebenarnya nak suruh push Genting. Ya. Dia yang excited sebenarnya. Dia excited gila-gila. Dia siap tanya lagi. Dia yang follow up kita. Bila mami? Lama lagi ke? Itu yang tak sabar-sabar tu. Dia yang seronok lah. Okay. Tadi kita cerita pasal anak. Dulu tadi kan Syira cakap Syira divorce. Maksudnya divorce, lepas tu dah remarry. Betul. Remarry balik. And dah berapa tahun perkahwinan yang baru? Alhamdulillah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. So waktu mula-mula buat bisnes ni pun memang husband dah ada kat sebelah? Yes. Okay. Tentu macam kita baru kahwin baru. Okay. But my husband ni dia adalah orang yang sangat introvert. Okay. Dia adalah orang yang sangat introvert. Kalau CS pun tengok the first time pun I know lah macam CS yang make move untuk start the conversation kan. Okay. Sebabnya dia tak percaya pada bisnes MLM. Okay. So at first tu Syira minta izin dengan dia tahu sebab Syira daftar dropship tu pun actually time tu dia as a tunang lah kan. Okay. So kita pinjam duit dia untuk daftar. Okay, untuk daftar bisnes ni time tu RM25. Okay, RM25 dapat satu produk. And then bila kita dah kahwin, okay, tentu Syira rasa macam okay, aku kena do something ni sebab anak kita bukan anak kandung dia, betul. Dia punya step daughter. So kita still ada rasa responsibility untuk besarkan anak tu jugalah. So kita cakap dengan dia, boleh ke kita buat bisnes balik, tapi this business memang betul-betul not same macam previous one. Okay. So dia at first dia tak percaya pada MLM. Ya, faham. Dia takut sangat. Dia takut Syira gagal lagi. Kali kedua. Yes. Dia takut Syira put something, fokus dan tak dapat. Jom, tadi Syira cakap pasal daftar pinjam duit. Tunang lah tentu. Serius lah? Oh, saya tak tahu. Maksudnya daftar RM25. Okay, masa tu memang pinjam duit tunang. Dan memang cakap dengan dia nak jual coklat. Time tu my mentor Arsyad Zara sanggup datang jumpa Syira. Patutnya lepas Syira macam dah ke hari ni kan, bila kita dah fikir balik macam patutnya
aku yang jumpa dia kan. Patutnya aku yang jumpa mentor aku sebab aku yang nak ubah hidup, aku yang nak restart business, aku yang nak dapat peluang business kan. Tapi bila tengok ada tak ada insan yang tak ada pertalian darah sanggup datang cerita dengan Syira, bagi Syira faham okay bisnes ni pasal orang kata bisnes multi level, macam mana, kita rasa terharu sangat. Itu one of reason kenapa Syira daftar juga, sebab kita rasa macam effort Arsad Zara that time sangat luar biasa. Ya. So bulan 1 masuk tak ada bonus lah kan, tak buat sale. Tak buat sale. So start berniaga. Okay, start berniaga Syira ingat lagi. Syira start berniaga pada 15 ke 17 Julai. Julai, okay. Okay, dah tengah bulan kan. Okay, that time kita pun dah senyap 7 bulan. Of course lah, macam kita pun faham yang first ayat Syira adalah macam Assalamualaikum Kak Zara, Syira nak buat balik bisnes ni, boleh tak akak bantu saya lagi sekali? Faham? Okay, but I know yang macam deep down, okay, dia nak tengok kita serius. Okay, dia nak tengok kita serius. So dia cakap lah, okay, boleh Syira start balik dengan this strategy which is zero cost marketing. Sebab Syira tak ada capital untuk beli stok kan. Okay, so Syira start dengan SES. Okay, Syira start dengan SES. Syira promote lah ikut yang macam Arsad Zara ajar. Copy paste. Ya, ikut je. Sebab kita dah tahu kita tak ada pilihan kan. So kita macam kenapa nak sombong lagi kan. So kita ikut. Buat je. Dan Syira cuba sebab Arsad Zara cakap macam ni. Okay, Syira you have to WhatsApp dalam 100 orang. Okay, you have to WhatsApp dalam 100 orang. Dan baru you dapat start closing. Dan Syira terus WhatsApp? Syira at first macam fikir juga. Dah lah 7 bulan fikir lagi kan. Masa pagi-pagi tu fikir lagi macam bolehkah aku buat ni, nanti orang cakap apa. Nanti orang judge kita. Kita dah pernah, kita sebelum ni jual benda lain, ni jual benda lain. Of course kita banyak fikir lah time tu. Tak confident kan? Tak confident. Tak, maksudnya daripada kosmetik pergi ke coklat. Jauh betul. Jauh betul. Tapi kita nampak that time macam okay, tak tahulah kenapa Allah jentikkan hati kita untuk kita buat bisnes ni. Ikut kan yang posting pertama Arsad Zara pun saya ternampak posting dekat IG story. Dia bawa 2 lelaki muda pergi shopping. Time tu untuk Crown Leader rasanya. Crown Festival. Tahun pertama saya rasa. Itulah posting pertama. Okay. Tapi Syira macam tak tahulah sebab kenapa nampak bawa kakak ni bawa 2 lelaki muda kan. Masa tu leader dia lah. Dengan Zain Afif kan? Yes. Okay. Then itulah starting macam Syira start catch up. Macam start follow, start tengok macam okay, Arsad Zara ni rupanya buat bisnes ni. Sebab dekat TikTok kita kenal dia as coach. Betul. Zara. Kita dengar dia as kita selalu follow, kita selalu tengok TikTok dia as motivation kita. Rupanya dekat IG dia jual produk. Rupanya dia leader produk rupanya. So takkan tak jual apa-apa. Takkanlah. Sebab kita inspired dekat TikTok kan. Sebab kita kenal, kita follow Arsad Zara, Syah follow Arsad Zara dekat TikTok dulu. Lepas tu bila nampak dekat IG, rupanya dia jual bisnes, jual coklat. Rupanya jual coklat. That time macam nak, lelaki muda, 2 lelaki muda pun boleh buat bisnes ni. Faham. Kita takkan tak nak try kan. Macam tu lah. So lepas buat salam closing tu dapat sale lah. Patutnya WhatsApp 100 orang kan. Syah WhatsApp juga dalam 70 orang. Tak ada orang beli. Tak ada orang beli langsung? Tak ada. Hari yang sama tu juga. Okay, hari yang sama tu WhatsApp dekat 70 orang. Syah tak, sebab Syah ingatlah pesanan Arsad Zara, jangan broadcast. So you have to WhatsApp seorang-seorang kan. Okay, so masa Syira WhatsApp tu, Syah ingat dalam 70 macam tu lah. Tak ada orang pun beli. Tapi macam pujuk lah dia sendiri kan. Macam kalau aku tak teruskan sampai 100 ni, tak tahu kan. Mungkin Allah bagi ke ni kan. Time tu doubt juga rasa. Kata senang jual. Kan kata macam ada orang nak beli kan. Tapi dah WhatsApp 70 orang, tak ada orang pun respon. Orang blue tick, orang tanya kita adalah, kenapa kau tiba-tiba jual coklat? Macam orang tanya kita, kenapa kau tukar bisnes? Itu je lah soalan mereka. Mereka bukan nak beli tau. Tapi Syah teruskan je lah. Teruskan WhatsApp sampai ke before 100. Tiba-tiba ada kawan Syira ni, dia beli 6 tak. Cokotak waktu tu? Ya. Dia beli 2 set lah. Tentu dah ada collect RM100. Faham. Maksudnya jangan give up lah. Ya. Maksudnya kalau orang kata 100 lah. Ya. Janganlah ada gale ke apa sebab
ikutkan yelah 70 orang tu kita dah WhatsApp offer, kita malu. Kita dah pernah. Ah, ah. Kita dah WhatsApp kan. Orang tak respon pula. Rasa macam, kenapa ni kan? Kenapa orang tak susah sangat nak beli produk ni? Produk tu murah. RM17. Murah. Tapi kenapa orang tak nak beli? Tapi bila kita WhatsApp tu, kawan kita yang seorang tu dia kata, bolehlah Syira, I beli 2 set. You shampoo je lah. You shampoo je lah. Masa tu rasa apa ya? Dan tu rasa macam bersyukur sangat. Sebab dia dah buatkan Syira yakin, okay, teknik ni memang berkesan. Cuma Syira je tak boleh give up. Faham. Sebab Syira dah jadi CCTV 7 bulan. So kalau Syira tak buat, tak teruskan, Syira yang rugi. Macam tu. So Syira teruskan. Itulah, kalau lah Syira stop masa 70 tu, tiada DCI Syira hari ni. Tiada setahun ratusan ribu hari ni. Kan? Sebab tu kadang-kadang ada orang cakap, saya dah buat dah 50, tak ada pun orang beli. Lepas tu saya stop. Yes. Sebab Syira dah banyak relate lah. Syira kalau anak team, ada je yang anak team bagi feedback macam tu kan. So Syira share story. Dan surprisingly, Syira WhatsApp dah dapat 6 tab tu. Kita rasa makin excited lah. Sebab kita tahu yang okay, kalau kita jual satu karton tu habis, kita dapat 102 time tu bersih kan. Okay, time tu main fokus Syira, okay, aku kena jual satu karton ni juga. Malam tu juga. So Syira WhatsApp dalam 200 macam tu. Dapat jual 2 karton. Oh, apply 100, dia buat 200. Memang dia takkan, maksudnya DCI Syira ni bukanlah jenis orang yang okay, buat 100, tak buat lebih. Sebab kita dah dapat jual 6 tab. Oh, kita dah confident dah boleh, aku boleh jual ni satu karton. Tahu-tahu Allah bagi 2 karton. Tak, sebenarnya sebab bila dapat first sales tu baru start confident. Betul. Betul tak? Betul. Itu yang kena ada first sale juga sebenarnya kan. Itu yang buatkan Syira macam okay, teruskan je lah 200 orang ni. So bulan pertama buat sale berapa? 8,000 dalam masa berapa hari tu. Yang 70 orang tak nak beli tu. Sekejap Yang 70 orang tak nak beli masa mula-mula jual coklat Albab. Dan tiba-tiba bulan yang sama boleh buat 8,000 sales. Sebab hari pertama tak pakai apa-apa ubat guna-guna tak jumpa Tok Bomoh mana-mana tak sempat jumpa. Sebab saya ingat lagi masa first tu terjual 2 karton kan. Okay, esok tu Syira terus promote yang okay, produk ni senang jual. Sebab Asyik Zara time tu pun dia tengah fokus build CSL lain kan. Okay, so kita tahulah, kita pun dah 7 bulan kan. Kita sebesalah nak kacau lebih-lebih. So kita tengok okay, dalam grup tu apa direction Asyik Zara. Okay, Asyik Zara kata okay, lepas dah ni you share lah, okay, produk ni senang jual ke apa. Surprisingly, bila Syira start share yang okay, segala conversation yang orang cakap orang nak 6 tab, yang tu yang Syira pergi jual. Okay, Syira pergi jual dulu dekat WhatsApp story. Lepas tu orang berminat. Orang yang respon berminat tu adalah customer kita daripada private business. Lepas tu dapat adalah yang macam yang tak pernah respon pun tiba-tiba respon. Rupanya diorang memang memerhati Syira. Sekejap, maksudnya Syira tadi ambil result yang dapat jual tu, letak dekat WhatsApp story. Dan cakap bisnes ni mudah. Dan daripada situ orang PM. Sebab dalam masa sehari tu Syira dapat jual 2 karton. So sehari tu Syira dapat terus 200 kan. Bagi Syira macam okey sangatlah sehari boleh jual dapat 200 bersih ni. So yang tu yang Syira share dekat Syira punya WhatsApp story dulu. Share dekat situ. Lepas tu tiba-tiba macam contact tu tanya, macam mana nak buat, I nak join. Dan Syira pun ajar benda yang sama pada diorang? Yes. Sebab Syira mula dropship, so Syira closing dropship lah that time. Okay. So Syira ajar benda sama, Syira bagi ayat yang sama. Surprisingly mereka boleh jual 6 karton. Itu yang menyebabkan that time Syira ada 8,000 group sale lah. Faham. Masa tu ingat tak berapa anak team ada? Dalam 15. 15 orang je. So ada 15 orang anak team masih buat 8,000 pada bulan pertama. Sebab majority diorang baru nak try kan. Okay, so diorang masing-masing jual 1 karton dulu. Okay. Time tu pun kita tak berapa faham sangat pasal pangkat ke apa, bonus apa tu. Yang Syira tahu okay, aku nak dapat 800. So bonus berapa? Data 800. RM800 bonus. Campur untuk runcit kira banyak lah. Dalam berapa hari je Syira baru buat kan. 1,000 lebih jugalah campur untung runcit semua. Betul. Faham. Itu bulan pertama kan. Bulan pertama. Dan terkejutlah sikit waktu tu Macam aku boleh jual coklat Rasanya rupanya aku ada capable juga nak promote benda ni. Betul. Rupanya boleh je. Betul. Dan masa tu ada produk apa je?
Time tu ada cookies trio, Okay. Dengan pink tak coklat besar. Dua. Dengan BDC. BDC dah ada ke? Belgian tub tu. Oh, sorry. Ingat Belgian Drain. Bukan Belgian tub. Yang tu. Yes. Yang ini. Time tu ada ni je. Ada 3 produk je lah maksudnya. Lebih Ya. kurang pink, lepas tu Belgian, lepas tu ada lagi Dalam satu. 3 SKU lah. 3 SKU. Lepas tu ada betul. cookies je kan. Betul. Tepung boleh buat RM8,000. Faham? So bulan kedua. Bulan kedua, lepas tu bila kita dah buat 8,000 sale, okay, kita pun tanyalah mentor kita, okay, macam mana saya nak siap crowd leader. Sebab sebab kita nampak dalam result group mentor kita, oh ada suri rumah ni income dia 18,000, ada lelaki muda ni income dia kan baru time tu baru intern UPSI dapat 24,000. Macam mana nak jugalah. Barulah start orang kata semangat ataupun fire dalam diri tu. Okay, Aku nak macam tu. Start hidup balik. Faham. Dia start hidup balik. Baru kita rasa okay, aku boleh jadi CL juga ni. Sebab first month tu macam nak try, nak tengok macam mana. Test the water orang cakap. Test the water. Test the water dulu. Faham. Lepas tu bulan kedua start buat benda yang sama. Jadi supervisor lah. Jadi supervisor. Lepas tu jadi lepas tu jadi manager. bulan yang sama. Bulan kedua tu. Bulan kedua lagi. Diamond leader. Okay, daripada supervisor pergi diamond leader terus. Sekejap, DJ ni 1, 2, supervisor, manager. Oh, terus loncat 2 pangkat. Ya. Betul tak? Daripada sale 80,000 jadi ke sale 70. 70,000. Oh, nak dekat 10 tu kali ganda tu. Guys, 2 bulan je guys. Daripada 8,000 ke 70,000. Betul. Wow, buat apa Syirah? Sekali lagi tak pakai apa-apa Tak ada. Tak sempat. Sebab that time yang Syira, bulan kedua tu Syira memang jumpa Arsy Zara. That time memang setiap kali Arsy Zara datang HQ, memang Syira lah macam dia punya saka kan. Kat belakang membototi. Kan, bila jumpa prospek, Syira pun menempel kat situ. Jumpa anak team Malaysia menempel kat situ sebab kita nak belajar. Oh, macam ni rupanya bisnes. Okay, kita nak belajar cara dia bercakap, cara dia explain supaya kita boleh bercerita dengan anak team. Lepas tu Arsy Zara banyak bagi ilmu tau. Banyak sangat. Banyak. Macam dalam masa bulan kedua Syira join tu kan, seminggu tu adalah hari-hari dia buat kelas. So setiap kali dia buat kelas, memang Syira akan masuk dalam fight. Okay. Sebab kita tahu yang okay, model bisnes kita kan berbeza dengan previous one. So kita tahu yang okay, kita tak boleh bawa semua. So kita kena belajar benda baru. Ya. Arsy Zara pergi HQ siang, malam buat kelas. Kalau contoh seminggu pergi, kalau contoh 5 hari pergi HQ, 5 hari tu dia akan buat kelas. Dan kita tengok straight, okay, mentor kita ni time tu income beliau dah 50,000. Tapi beliau tak pernah berhenti nak mengajar kan? Yes. Faham. So kita setiap kali beliau buat kelas tu, setiap kali tu lah yang Syira akan fight untuk masuk belajar. Tapi ada orang duk cakap, hari-hari kelas. Syira jawab apa? Okay, actually bagi Syira, kita tak akan ke mana kalau tak ada knowledge. Bila kita belajar, kita tak akan ambil 100%. Kita tak boleh nak absorb pun 100%. Betul. Sebab tu bila Arsy Zara buat kelas seminggu kan, macam dalam seminggu tu ada kelas beliau. Okay, seminggu tu Syira kata okay, Syira boleh ambil 20%, hari ni 30%, esok 10%. Daripada semua tu, kita tahu dah kita tak boleh nak buat semua. So, kita ambil lah 10% untuk cukupkan 100. Faham. Itu Syira. Sebab otak kita tak boleh nak accept ataupun tak boleh nak serap semua benda. Kadang-kadang kita kena explain 2-3 kali baru faham. Betul tak? Betul. Sebab tu kena masuk banyak kali kelas kan. Dan Syira suka sangat sebab every class yang Arsy Zara buat berbeza-beza topik kan. So kita dapat, okay, hari ni kita belajar pasal strategi ni. So kita belajar strategi ni. Adakah Syira sejenis orang yang cepat faham? Tak. Ngaku je. Dah 30 kan? Dia loading sikit lah. Lagi-lagi dah beranak. Dia banyak putus surat. Even masa first time tengok marketing plan pun, faham? Tak faham. Banyak kali? Syira tak faham. Itu yang Syira menempel dengan Arsy Zara tu. Okay. Untuk dengar macam mana dia cerita. Sebab jenis kita tahu yang Arsy Zara dah explain kat kita kan. Okay, tapi kalau kita tak faham, okay, Syira tengok macam mana Arsy Zara explain. Oh, macam tu. Kita belajar lah sambil dengan soalan-soalan tu. Macam tu lah cara Syira fahamkan marketing plan. Faham. So, bulan kedua dapat buat sale 70,000. Betul. Income? 10,000. 10,000. Pakai buat gudang-gudang. Yelah, sebab orang question. Kenapa saya masih lagi sale 2,000 setiap bulan, Syira? Kenapa Syira bulan pertama income 800, bulan kedua income 10,000. Orang lain income adalah kan
tak ramai. Ada kan. Income 200, 300. Dah setahun dah 300 tu Syirah. Faham? Kenapa tu Syirah? Cuba nasihat. Okay, sebenarnya sebab kita kena tahu apa destination kita. Contohlah kita dah buat bisnes ni yang saya nampak dia untuk semua. Okay. Tak kisahlah kita lelaki ke, perempuan ke, kita muda ke, Gen Z ke, baby boomers ke, millennial ke. Bisnes ni actually untuk semua. So bila kita dah tahu, contoh kita dah buat bisnes ni, kita nak capai crown leader. Kita kena faham ilmu nak pergi knowledge crown leader tu mesti step by step. Betul. So kita yang kena push diri kita tu upgrade knowledge tu supaya kita capai level crown leader tu. Contohlah macam bulan pertama Syirah CSV dengan 8,000. Okay, Syirah dah tahu dah Syirah mesti ada perkara betul yang Syirah buat. Okay, then Syirah implement dekat anak team. Kita bagi direction dekat anak team. Okay, you daftar ni, you bukan jadi agent je. Kita memang nak bantu you jadi suri rumah yang berjaya juga. Betul. So sama-sama pergi ke direction 5 figures tu. Faham. Dan kan ada setengah orang yang mungkin dia tak nak income besar. Dia tak nak. Saya tak nak. Faham? Di siap Syirah, saya tak nak 10,000 ni. Saya nak kalau boleh 500 je Syirah. Syirah cakap apa? Okay. Itu mindset Syirah juga sebenarnya Dulu. pada bulan pertama. Okay. Masa bulan pertama tu, of course lah kita dah dapat, kita rasa macam okay lah, dapat 800 pun okay kan. Tapi bila kita tengok balik anak kita, tak boleh lah. 800 tu just bayar tadika dia je. Macam mana dia nak tidur hotel? Macam mana kita nak reward dia? Macam mana kita nak bagi terbaik as a mom? Dengan kita masih lagi ada mak ayah. Kan, of course kita as anak nak berjasa dekat mak ayah kita. Syirah orang Pahang Brunei. I born Brunei. Oh, Syirah orang Brunei. Orang Brunei. Okay. I was born Brunei. Okay. My dad Malaysian. Okay. My mom Bruneian. Okay. Dan sebab tu Syirah sekarang ada network dekat Brunei. Yes. Okay. Syirah lahir dekat sana, but my dad habis kontrak dengan JKR. Kita orang pindah Malaysia. Okay. But my dad ni sebab dia kahwin lambat. Dia kahwin masa umur dia 40. So kita orang masa dia pencen, kita orang masih lagi sekolah. Faham. So bila dia datang sekolah ambil kita orang kan, dulu Syirah sekolah Cina. So macam kawan-kawan Cina cakap, itu atuk you ke? So orang dia putih dah beruban kan. Faham. Masa sekolah. Cakap tu ayah kita lah. Ayah ada lagi? Ada lagi. Alhamdulillah sihat. Sihat. Mak pun ada lagi lah. Ada lagi. Faham. So bulan kedua jadi diamond leader. Betul. Dengan income 10,000. Betul. Okay, apa jadi ke bulan ketiga? Syirah dah faham kan. Okay, dah start dapat 10,000 tu. Sebab kita ada banyak benda yang kita nak settlekan. Okay, kita terus fight crown leader. And that time Arsad Zara tanyalah, Syirah, if you jadi crown leader, berapa income you nak? Dia terus terlintas 30,000. Saya terus on the spot cakap, okay, I nak 30,000 kak. Saya nak 30,000. Tanpa cakap macam tanpa berfikir-fikir apa semua. Saya terus cakap nak 30,000. So Syirah jelas lah apa yang Syirah nak. Aku nak 30,000 juga. Ya. Yeah. Kan, nak buat apa 30,000 Syirah? Banyak ke? Banyak ke impian kau? Dapat bagi anak. It's all about anak kan? Yeah, actually it's about anak. Kan? My daughter is my motivation. Faham. So bulan ketiga jadi crown leader. Wow, congratulations. Maksudnya 3 bulan lebih kurang lah. 3 bulan je. 3 bulan. Terus jadi crown leader. Betul. So terus naik pentas pada ulang tahun yang kedua. 2, betul. Kan? Betul. Masa tu ulang tahun kedua kan? Oh, lepas tu income? Bulan pertama 30,000. Hai, baru minta 30,000 awal bulan. Hujung bulan dapat 30,000. And that time saya Syirah 160. Oh. 160,000. Oh. Apa perasaan dapat 30,000? Nangis. Menangis. Sebab dah lama tak dapat income tu. Dah lama sangat. Faham. So bila buka sistem, first thing first memang screenshot bagi dekat Arsad Zara. Cakap, akak, dengan emoji nangis tu kan. Akak, terima kasih. Faham. 1 hari bulan masuk kan? So tentu Syirah fight dalam 25 hari bulan. So tunggu 5 hari dapat 30,000 kan. Memang rasa that time husband daripada yang tak bagi sangat, dia dah start nampak lah. Sebab dia macam mula-mula dia tanya juga bulan kedua tu kan, kenapa you hari-hari kena pergi HQ jumpa Arsad Zara? Kan, kenapa? Sebab time tu kita tak ada duit sangat kan. So then dia bekerja, kita tak pandai buat kereta. So hari ni Syirah naik Grab. So Syirah minta dia punya budget lah kan. Syirah minta nafkah daripada dia untuk bayarkan Grab Syirah sebulan. Dia kata bagi I peluang untuk belajar dengan Arsad Zara.
Sebab I nak tahu macam mana sebenarnya nak menjadi seorang leader yang betul-betul boleh bantu si rumah yang lain. You izinkan I rapatkan diri I dengan mentor I. Lepas tu sebab dia pun tak faham kenapa ada Zoom, kenapa nak kena masuk Zoom apa semua kan. Tapi bila dia nampak kita dapat 30,000 tu, dia lepas Syira dah hantar tu pun semua, Syira share lah dengan dia kan. Time tu masa tu Syira ingat lagi. Masa dia buka sistem pukul 3 petang. Okay, tentu dia kerja. Yang ada mak mertua kat rumah. Kita menangis, turun bawah tu menangis peluk mak mertua kita. Mama, Syira dapat. So masa kita tengah fight bulan Ogos tu, masa bulan September, masa kita tengah fight tu, setiap kali kita siapkan pangkat kita akan minta doa mak mertua kita dengan mama kita lah. So setiap kali tu macam contohlah dah siap manager, mama doakan tau Syah tengah fight ni nak pergi ke Diamond pula. Walaupun mak mertua tak faham pun, tapi kita tahu doa mak mustajab kan. Sama lah WhatsApp mak kita, mama doakan tau nak pergi, dah dapat income 4,000 pula. Memang kita doakan lah. Oh lah, sweetnya. Tu setiap kali siap dapat income Diamond dah, kita tunjuklah kat mak mertua kita. Sebab kita duduk sekali dengan mak mertua, dengan ibu mertua. So cakap lah dengan mak mertua, mama doakan tau nak pergi Diamond Leader pula. Ni lepas tu crown leader. Ni pangkat yang ke-6. Kan dah. Lepas tu mak mertua kita tanya berapa income. Kalau dia tanya okey lah, dapat lah 8,000 apa semua kan. Kata mama doakan. Memang time tu kita, tak ada benda lain pun. Doa kita dengan doa mak mertua dengan mama kita. Berkat lah. Berkat doa ibu tu. Lepas tu turun je bawah menangis dengan mak mertua kita apa semua. Mak mertua kita pun nangis. Lepas tu time tu macam baru share dengan husband. So first time dapat 30,000, apa perkara pertama buat dengan duit tu? Bagi duit semula dekat mak. Sebab dah lama tak bagi duit dekat mak. Mak cakap apa? Masa kita keluarkan cash tu, kita bagi duit kan. Kita nak dia feel pegang duit cash tu kan. Dapat je 1 hari bulan, malam tu kita withdraw duit, kita pergi rumah mama. Kita bagilah mama, terima kasih doakan kan. Ni hasil daripada doa mama kan. Kita cari rezeki buat bisnes ni, jual coklat ni untuk mama. Sebab lah tu mama Syah respon, tak apa ke bagi duit ni, kau ambil lah balik. Kau ambil lah balik kan. Tak apalah mama ambil lah. Mama ambil lah. Mesti banyak. Sebab tu mak kadang-kadang dia rasa bersalah kan. Mama ambil lah. Tak apalah. Ni untuk mama juga. As a anak, Syira rasa apa waktu tu? Waktu you bagi duit tu dekat mak you tu. Dapat happy sangat. Sebab dah lama tak bagi duit. Rasa macam sebagai seorang anak, kita dah accomplish satu tanggungjawab yang besar. Sebab dengan previous business, kita dapat hantar mak kita pergi umrah, kita memang bagi mak kita duit, kita bagi ayah kita duit. So bila tengah tak okey apa semua, kan kita tak dapat bagi, kita rasa ralat lah. Kita rasa ralat. Kita rasa macam what if kalau tiba-tiba, sebab ayah kita dah tua kan. So kita tahu yang what if macam tu. Kita takut sangat. Tapi as anak, kita nak bagi terbaik lah. Kita takut tak sempat. Yes. Betul? Yes. Kita selalu sebagai anak kan, kita akan selalu rasa macam, ya Allah, janganlah Allah tarik mak ayah aku belum sempat buat apa-apa. Betul. Sebab Aisyah pernah kena stroke. Okay. Bila dia kena stroke, Aisyah ni very, orang cakap, dia bukan expressive person. He didn't express macam dia punya kasih sayang tu macam I love you ke. Dia bukan macam tu. Okay. So bila ayah Syira kena stroke, dia orang yang dia tak suka cerita dia sakit apa. So bila dia kena stroke tu, barulah tahu macam, ayah kita tak ada insurans. Okay, ayah kita kena stroke tu subuh. So ambulance dah datang ambil dia. And then that time Syira dapat tahu pukul 7 pagi. Barulah mama Syah macam berani bagi tahu yang Syira, ayah kena stroke ni. That time masa dia jatuh tu, diorang semua keep a secret. Sebab that time Syira yang tanggung family kan. And that time macam Syira baru ambil stock daripada previous business lah. So diorang tahu Syira penat. Okay, so bila ayah Syira pernah kena stroke, kita pernah tanggung medical life kita sebab kena operation sampai 30,000. So bila kita tak boleh nak bagi duit balik,
Tak boleh nak macam nak tanggung balik family. Kita rasa aku ni loser lah as anak. So kita dah pernah bagi ayah kita macam-macam, mak kita macam-macam. Kita dah pernah rasa senang lah hasil bisnes kita tu. Betul. Kan. Tapi bila kita dapat bagi tu, rasa Faham. That's why you bangkit balik. yes. That's why you kena fight balik. Ha-ha. Apa yang you pernah dapat dulu Ya, tu. sebab kita dah pernah bagi parents kita macam-macam, kita dah pernah bagi anak kita macam-macam. So rugi kalau kita tak bawa balik. Sebab macam mana, I start this business masa umur I 30. Maksudnya I start Surrogate Asia masa umur I 30. So bila fahamkan balik, okay, there must be a reason kenapa you terpaksa mulakan balik kehidupan masa age you 30. But you happy kan sekarang? Happy sangat. Jauh beza ke dengan bisnes dulu? Masa sekarang ni dia lebih senang. Mm-hmm. Sebab kita tak perlu keluarkan modal besar. Segala untung rugi. Macam contoh dulu, kalau barang pecah ke apa kan, HQ ganti. Itu antara benda yang Syira sangat suka lah. Kenapa? Dulu kena ganti sendiri ke apa? Dulu tak boleh ganti? Dulu kita yang ganti sendirilah. So rugi tu kat kita, kat kita lah. Maksudnya HQ akan bagi barang, rosak ke tak rosak? Itu sebab kita dah ambil kan. Oh. So itu atas tanggungjawab kita. So kalau contoh kita post kat agent, kalau benda tu rosak, damage ke apa, leaking ke apa kan, itu tanggungjawab kita lah. So dulu CS dengar Syira ada pekerja? Yes. Sampai ada pekerja? 11 orang. Ramainya. 11 orang, Syira sampai ada buka kedai. Okey, sudah kena bayar pekerja, kena bayar Betul. pekedai. Kena bayar pekerja, Betul. kena bayar kedai, lagi kena bayar elektrik. Ya, sendirilah jadi business owner. Okey. Alhamdulillah dengan business tu Syira belajar jadi business owner. Ya. Tahulah seluk-beluk dia macam mana kan. Yes, Nak tahu kena dia urus punya semua. hectic, Ya. bayar gaji apa Lepas tu semua. nak kena jaga ejen. Ada ejen? Ya, ada. Waktu tu nak jaga Ada ejen lagi. Faham? Dan sekarang Betul-betul 100%. jaga diri sendiri je. Yes. Jaga sendiri, jaga team Kan? Itulah. Sebab So, tak ada rugi dekat Syira dah. Bila saya tengok balik kan, macam untung jumpa Surrogate Asia ni sebab ada juga kita rasa macam rasa satu beban yang terangkat tau, sebab tak perlu nak fikir gaji pekerja. Itulah yang dilema business owner masa Syira rasa. Sebelum ni macam contoh kita ada keuntungan kan, tapi tak boleh nak guna sebab kita nak kena. itu untuk kasar. Dia bukan untuk bersih. Lepas tu macam berdebar nak bayar gaji pekerja tu kan cukup ke tak cukup. Itulah perasaan Syira dulu. Kan? Bukan senang kan business owner kan? Tak, Syira Dia Syira suka sangat jadi ejen. Kan kita payah handle lah apa-apa pasal produk tak ke, ada, nak tak kena ada. besarkan warehouse ke, Tak ada. tambahkan pekerja ke. Alhamdulillah. Dengan zaman bukan senang dapat pekerja. Ya betul. Betul tak? Betul. Ya Allah, high expenses kan. Tapi sekarang senang jual produk orang. Ya. Jaga Satu hari bulan Cuma 1 hari bulan je. dapat bonus. Kan, bersih tak payah kongsi dengan orang pun Betul. sebenarnya. Itu antara CS just nak tanya. Saya tahu cerita ni. Masa mula-mula bangkit. Masa mula-mula buat. betul. Saya tahu yang masa tu cabaran you bukan pasal bisnes. Orang nampak senang je. You buat 8,000 lah sale. Lepas tu buat 70,000 sale. Tapi saya tahu yang you sedang fitnah waktu tu. You sedang diganggu emosi oleh satu side of tempat lain yang siap kutuk-kutuk you di belakang. Dan saya tahu cerita tu, which is you waktu tu ada orang yang mungkin tengah tak puas hati dengan you, buat live kat TikTok, kan, duduk kutuk-kutuk you kan masa tu. But how you handle? That time masa betul-betul lah lepas Syira siap crown leader, lepas tu bermulalah fasa tu kan. But Syira jumpa Arsid Zara, Syira tanya Arsid Zara, Syira tanya tips daripada CS. Saya kata just ignore je, because you tahu apa yang you buat. Tapi mental down juga kan sekejap kan. Torture lah. Kena torture Sebab anak team yang elok buat dengan kita, tiba-tiba dia takut lah kan. Benda tu macam sebab dia tak kenal kita, mungkin dia tak rapat dengan kita. So dia ada yang step down, ada yang berhenti, ada yang macam elok je boleh pergi ke buat sale 2,000, 3,000, tiba-tiba tak buat. Benda tu jadi kita lah yang jadi macam frust kan. Kenapa tapi kita tahu yang okay, aku fokus aku je, tak perlu nak cerita apa semua, sebab benda tu kita tahu kita kat mana. And CS pun Asyik Zara pun pesan tak apa, you just focus you. It's okay kalau orang apa semua kan. Sebab you tahu apa yang you buat.
You buat untuk anak, you buat untuk you survive. Macam tu. So Syira pegang yang itulah. Tapi apa motifnya? Tak tahulah. Syira pun macam sampai satu tahap macam biarlah. Sebab waktu tu you tengah dah naik kan? Dan Syira rasa if Syira layan that time, mungkin Syira tak ada dekat sini hari ni. Betul, tetapi that time dia bukan sekadar macam orang up status tau cabaran Syira waktu tu. Macam Betul. down sebab itulah orang mengata saya. Ini orang mengata dekat TikTok live dan boleh kata macam setiap malam. Ya, that time ramai je ejen-ejen hantar link tu. link kan. Kita rasa macam kenapa diorang ni kan, kenapa macam kita faham diorang nak clarification daripada kita. Cuma Syira tahu yang aku tahu aku tak buat salah. Ya. Yeah. Aku tahu yang aku nak survive aku nak survive untuk besarkan anak-anak. Faham. Dan if Syira lain that time, saya percaya Syira takkan ada kat sini. Faham. Walaupun rasa time tu macam kenapa macam nak je respon, but I choose not to because kadang-kadang berdiam itu lebih baik. Okay. Kita tak nak cakap benda ni deep Syira, cuma kita nak juga. Okay, faham? Panas tinggi. Ni panas lah sikit. Tak ada. Dia macam kita cakap dengan general je sebenarnya. Kita cakap apa yang membuatkan ramai agent ataupun top leader turn off dengan dia punya founder. Based on your experience. Okay, actually sebab penukaran sistem. Oh, dia tukar sistem suka hati. Maksudnya elok kita orang, sebab Syira kan ada kedai kan, ada kedai, ada kerja. Dan bila bertukar tu, kita punya keuntungan tu dah tak sama. Margin keuntungan tu tak sama kan. So bila dah tak sama, kita dah tak boleh nak survive based on kita punya keuntungan dengan model dengan sistem yang baru. So elok ada 11, Syira terpaksa bendingkan jadi 7. Lama-lama tinggal 3, lepas tu tinggal 2, tinggal 1. Lepas tu nak bayar apa? Lepas tu kita dah ada kedai dekat Aeon Shah Alam. Kedai kita kat bawah. So bila bertukar macam tu, kita terpaksa keluar daripada kedai tu. Faham. Kita terpaksa keluar dan kita pun rasa macam dengan divorce that time macam-macam lah kan. So kita tahu dah tak boleh. So that's number 1. Number 2? Apa yang membuatkan Syira boleh turn off? Okay, nombor 2 turn off tu actually bila HQ jual sendiri. Macam ejen Syira, of course lah sebagai ejen, okay, kita mungkin ada capital. Kita ada capital untuk beli stok banyak-banyak. Tapi macam kalau orang tu baru ambil 300 punya produk, dia nak fight. Time tu TikTok tengah naik kan. So kat situlah maksudnya macam bersaing. HQ yang sibuk bersaing dengan ejen sendiri. Itu benda yang buat macam ramai ejen Syira turn off jugalah. Tapi memang ramai pun sebenarnya kan. Memang ramai. Saya tengok kadang-kadang dia ada ejen. Lepas tu saya macam, kau pun jual ke? Saya macam, kenapa kau jual juga? Itu one of reason lah kenapa macam ejen daripada bisnes lama tu dia keluar. So bila diorang keluar, kita pula jual produk, kita supply stock dekat mereka. So bila diorang keluar, kita supply kat siapa. Betul. Macam tu lah. Orang nak beli dengan HQ. Sebab that time TikTok tengah naik juga. Lepas tu HQ buat promo Yes. Bagi free gift lah apalah. Betul dulu Syira kalau nak buat kempen apa-apa kena beli gift tu. Daripada HQ. Contoh ejen kena belilah. Ejen kena beli that tu untuk bagi free gift tu kepada customer. Faham. Benda tu macam, yelah kalau HQ dah jual, HQ dah tunjuk, of course lah customer pun nak benda tu juga kan. So ejen terpaksa beli. Macam tu. HQ buat free benda tu? HQ buat free. Tapi customer kan dia nak sama apa yang HQ bagi. So ejennya terpaksa beli. So macam contoh, kalau orang tu biasa, contohlah macam kita dropship ke, mini agent ke, diorang tak ada capital sangat untuk beli gift-gift tu kan. So customer kadang-kadang turn off lah nak beli dengan diorang sebab diorang tak ada free gift yang banyak macam tu. Berapa total income Syira setahun? Setahun dulu kalau ingat lah. Setahun 30. Tahun pertama tu lebih kurang berapa? 100,000? Ada. Lebih lah kan? Lebih 100,000. 100,000. Sebab 9, 10, 11. Dah 30,000 kan macam income. itulah. So tahun pertama dah 100,000. So tahun kedua? 300 lebih.
Solid. It's all yours. Ha. Maksudnya tahun pertama dia buat jual coklat albab 100,000. Mm-mm. Tahun kedua dia jual coklat albab 300,000 setahun income dia. Bukan sale Income. Sekali lagi sebut. 300. 300,000 Income. bukan Sale. Itulah yang macam bila macam balik Brunei baru-baru ni kan, macam-macam okey kau balik Brunei dah, sebab kita dah lama tak balik Brunei. Lepas tu bila kita dah ada, yelah kita dah okey sikit, financial kita dah okey, kita dah boleh balik kan. Ya Allah, okey dah, aku dah lama tak jumpa kau kan. Diorang macam rindu sangat kat kita. So bila kita dapat balik Brunei tu, diorang tahu dah macam okay, my financial is better. Betul. Macam tu. Dan kalau you guys nak tahu, Syira adalah crown leader pertama ataupun leader yang pertama membawa masuk Cokok Albab ke Brunei. Macam mana boleh bina tim kat sana? Ramai tim Brunei ramai. Ramai. Actually dekat ni lah yang Syira share, senang nak jual produk. Faham? Sebab memang betul senang. Maksudnya kat situ kita macam, sebab walaupun kita ada 3 produk je kan dulu kan, tapi 3 produk tu senang gila orang nak repeat. My first customer yang beli 6 cup tu kan, esok tu dia beli lagi. Dan benda tu Syira showcase. Maksudnya reputation tu ya, sangat mudah. betul. Okay, walaupun orang cakap lauk tu RM2 je kan, boleh pergi ke, tak sama dengan sebelum ni. Memang betul tak sama, but reputation is very very high. Bestnya repeat tu kan. Ya. Contoh macam Belgian drink sekarang ni pun kan, kita baru jual dekat makcik kita, esok lusa dia repeat lagi. Faham. Macam tu. Senang. And bukan pasal Brunei saja guys. Kumpulan beliau adalah kumpulan yang pertama pencetus bonet. Apa cerita? Macam mana boleh keluar idea tiba-tiba bonet sampai satu Malaysia penuh bonet ni? Sekali korang nak tahu, inilah kepala dia. Okay, actually Syira is inspired ataupun ada idea bonet ni bila Syira ada satu session bersama Datuk J. Ya. Datuk J ingat lagi, kami ada leader-leader ada satu session bersama Datuk J. Datuk J present satu projek ni. Lepas tu kita pun macam fikir balik. Kita macam okay, macam apa yang kita boleh, bukanlah kita nak follow, kita dah follow. Sebulan tu Syira follow. Lepas tu Syira tengok, kita study. As leader kita study lah apa yang kita boleh improve, apa yang kita boleh improvise, apa yang sesuai dengan tim-tim si rumah ni. So bila kita tengok balik, okay, tak semua orang boleh buat time tu. Maksudnya macam nak berniaga setiap hari Jumaat tu. That time projek Datuk J adalah macam berniaga hari Jumaat. Selepas solat Jumaat. Yes. Okay, tapi si rumah ni tak dapat keluar. Nak masak, ambil anak sekolah. So kita improvise sikit je. Okay, dan kebetulan that time Syira ada seorang anak tim ni, dia dah dalam 2-3 bulan dia senyap. Okay, and dia datang balik, dia cakap dia nak buat bisnes, tapi dia tak ada capital. Okay, then Syira tengok balik lah. Okay, contoh Syira ikut balik calculation Datuk J, Syira tengok balik untung bersih apa semua. Syira kata dengan dia, okay, Biha beli dulu 2 kotak. Biha beli 2 kotak, Biha jual ni, Biha boleh dapat RM100. Tapi Biha kena bancuh air ni fresh lah. Sebab kita ala-ala macam nak hantar air delivery, tapi brand Cokok Albab guna Belgian drinks ni. Time tu macam dengan tak ada SOP yang betul apa-apa, cuma kita just nak bantu dia. Sebagai seorang leader, kita nak bantu dia. Kita pun dah anggap dia macam adik kita. Kita pun rasa okay, aku kena ni. So kita share idea tu kat dia. And tak tahu pula, dia instead of dia dapat RM50 tu, dia boleh collect bersih. Dia bawa 14 hari, dia sehari boleh jual 30 cup. So dia collect bersih dalam 500, dalam 600 macam tu. Wow. Faham. Dan bila dia dah buat, okay, kita pun okay, faham. Okay, benda ni boleh jadi kat dia, kita ajar yang lain pula. Okay, kita ajarlah dalam group. Okay, siapa yang nak buat macam ni. Sebab instead of you jual Belgian box ni, sebab that time pun kita tahu, okay, produk ni Belgian time tu baru lagi. Fresh in market. So, orang nak beli satu box tu mungkin orang hesitate kan. So, kita cakap, okay, ni projek untuk bagi orang rasa, lepas tu kita follow up untuk dia beli kotak pula. Macam tu. Faham. So dia adalah orang pertama yang buat. Ya, dia orang pertama yang buat dan dia tunjuk. Dan video dia pun viral waktu tu kan. Dan saya cakap dengan dia, contoh macam Biha, sebab sebelum ni
sebelum Biha fokus kat sini pun dia buat affiliate. Oh. So geng-geng cantik-cantik, Gen Z yang suka cantik-cantik ni kan. ah. Cakap dengan dia, lepas tu dia buat video. Dia cakap dengan Syira, dia story lah. Macam saya ada buat video, saya nak post ni sebab saya nak start collect order dekat tempat-tempat lain pula. Okay, dan Syira kata dia, post lah. Lepas tu dia cakap dengan Syira, tapi CL video ni tak lawa, saya tak bersiap. Syira kata, tapi kita suri rumah memang tak sempat nak bersiap. Maksudnya macam nak cantik-cantik, estetik tu bukan kita, sebab kita suri rumah. Tak apa, buat je, up je video tu untuk you start collect order daripada tempat lain pula kan. And Alhamdulillah, video tu blow up sebabkan similarity. Orang nak fast cash, orang nak cari side income. That time Alhamdulillah, tim-tim Syira semua buat macam tu. Daripada seorang jangkit. jadi satu fenomena sebenarnya. Kan tiba-tiba sekarang pergi mana pun dah jumpa orang jual bonet. So inilah orangnya sebenarnya yang beri idea. Kan itulah Allah kadang-kadang nak bagi idea. Kan dia macam tiba-tiba dia okay. Kita pun tak tahu waktu bila. Kan. Betul tak? Betul. Faham. So Syira jadi crown leader pada tahun 2023. Betul. So Syira jadi double crown leader pada 2025. Bulan 2. So Syira akan jadi RCL pada tahun 2026. Dan jadi ambassador 2027. Yes. Dengar tu. Itu janji dia tahu. Which is CS akan replay balik podcast ni. Kan bagi dia dengar. Okay. Sebab selalunya macam ni lah. Kita dah setting. Kita kena setting. Betul. Betul Saya tak? percaya benda tu. Kita selalu kena setting. Betul tak? Betul. So apa benda yang paling besar, benda yang you nak sangat dalam hidup? I mean, like, Syira nak apa lagi? Nak pergi haji. Nak pergi haji. Faham. Nak pergi haji dengan package yang mewah lah. Betul tak? Betul. Instead of, bukan kata pasal mewah, it's all about selesa lah sebenarnya. Betul. Faham. Now your husband macam mana? Jadi supporter kuat lah. Dia lepas dapat trip melancong percuma apa semua. Dia support lah. Dia makin faham, dia makin understanding, dia makin tahu, okay, waktu cari kerja dia macam ni, okay, waktu kerja dia macam ni. Dan dia pun Alhamdulillah, dia jaga anak, dia yang akan uruskan anak, dia akan uruskan anak pergi sekolah, dia yang buat semualah. Sebab dia tahu yang my mission adalah nak bantu si rumah kan. Dia pun nampak. Itu yang bila Syira ada kelas, ataupun weekend class, ataupun ada seminar ke dengan CS ataupun dengan Arsad Zara, dia cakap okay tak apa, you pergilah. It's your turn to help others. Give and take lah. Betul. Lama-lama dia bukan daripada awal pun mesti macam lama-lama kan dah start bawa pergi melancong. Dia memang kena bawa pergi melancong kan? Sebab dia tak percaya at first yang okay, bisnes ni boleh bawa pergi melancong overseas. Itu dia tak percaya tau. Dia punya stigma dulu. Okay, yang kedua, dia tak percaya yang okay, Syira boleh bawa dia. Now Syira dah bawa dia ke Tokyo, Japan, InsyaAllah tak lama lagi London, Paris lah. Hey, jangan lupa. Kita nak pergi mana? Sweet. Yes, lupa. Tapi Alhamdulillah lah, dia very supportive sekarang. Dia sangat memahami, even my family in-law pun faham. Itu antara benda yang saya sangat bersyukur. Diorang faham, it's my turn to help others. Faham. Kan, sebelum habis kan, kan ada certain orang jenis yang macam Syira, certain orang yang jenis kenapa nak kena buat bisnes? Suri rumah kan kena I dah ada provider. Faham. I dah ada provider sekarang kan. Okay. Kenapa kena suri rumah sibuk nak suruh kita ada duit kan? Suami I dah boleh tanggung I lah. Faham. Okay, from my experience, okay, I dah pernah bercerai. So I tahu bila kita bercerai, kita tak ada someone to rely on. Kita tak ada orang yang boleh provide kita. So kita as wanita ataupun suri rumah ada duit sendiri tu lebih secure. Sebab bila kita tak ada duit, tak ada orang nak tolong kita. Of course lah kita ada family. Tapi nak besarkan anak takkanlah kita nak minta duit mak ayah kita lagi. Betul. Takkanlah nak bayar insurans anak kita, kita nak minta atuk dengan nenek dia bayarkan juga. Betul. Itu antara dia lah. So bila ada
bila kita buat bisnes, kita nak cari income, kita nak orang kata ada income sendiri, is because sebab kita nak bagi safety untuk anak-anak kita. Biarlah apa terjadi pun dekat kita, anak kita tu ada. Because saya tahu yang kalau lagi-lagi anak perempuan, okay, kalau dia tak ada apa-apa, contohlah jadi apa-apa kat kita, dia akan jadi macam bola, kejap kat sini, kejap kat sana. Sebab dia tak ada insurans, tak ada apa semua. Macam tu. Sebab sama, you pun tak tahu yang you akan divorce. Betul Ya. tak? Benda tu, kita bukan minta. Ya. Kita tak minta benda tu. Tapi benda tu jadi juga. Kalau boleh nak je ada rumah apa benda kan. Tapi fikir juga kan. I pun nak juga di provide semua dulu. Tapi kita tahu dah. Kita tak minta benda ni. Kita minta jauh lah. Tapi just untuk secure anak-anak kita. Security anak kita tu apa? Apa yang kita boleh provide? Faham. Ada certain orang kan Syirah kan, dia macam saya buat bisnes, saya kena jumpa orang lah, saya kena join training, tapi saya just nak buat bisnes je. Kenapa saya kena join training, Syirah? Kan dia ada orang suka bercakap. Okay. Sebelum Syirah buat bisnes Alang Asia, siapa tak suka jumpa orang? Tak suka. Walaupun Syirah ada team dulu, tapi Syirah tak suka jumpa team Syirah. Ni betul tau. Confession habis dah ni. Sebab kita tak pandai nak bercakap dengan orang. That's why bila Syirah buat bisnes ni, Syirah tahu, okay, every training, every class yang kita masuk, itu sebenarnya tengah build kita punya character dengan personality kita. Kita tak cuba tak tahu. Dulu, Syirah ingat lagi waktu Asyik Zara minta Syirah buat kelas sendiri, dalam kereta tahu. Okay, Syirah tanya Asyik Zara, Kak, saya nak ajar apa dekat tim saya ni? Tapi ayah Asyik Zara buatkan Syirah siapa diri Syirah hari ni. Ayah Asyik Zara that time, Syirah ajar je apa Syirah pandai. Maksudnya, jangan overthink. Dan Syirah tak expect daripada kelas itu, rupanya anak tim suka dengar apa yang Syirah story. Rupanya, every meet up training yang Syirah macam menempel dengan Asyik Zara, ikut Asyik Zara ke HQ hari-hari tu selagi Asyik Zara tak balik, Syirah tak balik tau. Okay, so Syirah follow je Asyik Zara that time. Tapi benda tu lah yang buatkan, okay, apa Asyik Zara cakap, Syirah cakap. Apa yang Syirah jumpa CS, Syirah cakap, okay, ni benda ni lah. Salin je. Apa yang founder cakap, apa yang mentor cakap, okay, kita cerita balik. Sebab mungkin anak tim kita tak ada kesempatan itu. Tapi every training tu, kata-kata tu, ayat, kan, the story itself, kita boleh cerita balik. Sebab anak kita mungkin tak tahu pun benda tu. So bagi Syirah, bila buat bisnes, jumpa orang is actually a character development. Sebab you nak jadi leader, you nak bantu orang. Dan kita belajar daripada orang yang betul-betul dah percaya. Sebab tu you percaya dengan training kan? Yes. Sometimes saya selalu cakap apa tahu, sebab kita tak pandai. Kita belajar dengan orang yang pandai, orang yang mahir. Itu yang Syirah buat lah. Lagipun dalam bisnes ni, apa sahaja mentor kita buat, kita buat. Syirah rasa apa kesilapan banyak orang muda sekarang? Banyak fikir. Dan nak cepat. Okay. Nak cepat. Itu yang Syirah perasalah. Okay, orang nak result cepat. Tapi orang tak sanggup go through satu-satu tu. Maksudnya macam, okay, Syirah faham ada yang rasa, okay, saya dah buat bisnes ni tapi saya tak dapat lagi. Saya dah buat bisnes ni dah daripada 2001. Tak dapat lagi result yang macam saya nak, which is jadi crown leader. Tapi Syirah sentiasa pegang pada ayat ni. Allah tak akan tahan rezeki tu tanpa sebab. Kita nak jadi crown leader. Crown leader kan income dia besar. Of course lah Allah akan bagi kita jalan dulu go through benda tu. So kita yang kena percaya. Okay, kita yang kena go through level by level by level tu. Tapi Syirah rasa Gen Z ni lemah ke? Tak. Diorang start kreatif actually. Tim-tim yang buka bonet adalah king yang Gen Z sebenarnya. Syirah Gen Z kan? Millennial. Nampak Gen Z kan? Bukan baby boomers. Bukan. Bukan. Faham? Sebab kan ada orang cakap Gen Z ni lemah lah, Gen Z ni manja lah. Actually Gen Z very creative dan hardworking. Itu Syirah nampak. Sebab macam adik Syirah pun, dia bekerja, but at the same time dia ada jugalah income lain kan. Maksudnya diorang very hardworking. Diorang tahu apa yang diorang nak. Sebab dengan ekonomi kita sekarang ni, diorang tahu dah diorang tak boleh survive dengan satu je. Mungkin nak cepat tu lah.
Nak cepat tu je yang tak sabar. Okay, last lah. Okay, boleh. Last lah. Apa pesanan Syira kepada suri rumah yang rasa tak perlu pun nak buat duit? Okay. Actually, as suri rumah, kita buat bisnes bukan untuk kita. Kita buat bisnes sebab kita ada anak. Kita buat bisnes sebab kita masih lagi ada mak ayah. Mungkin kita rasa macam, tak perlu untuk cari duit. Tapi always fikirkan, what if apa-apa jadi pada kita? What if kalau, contohlah, anak kita sakit. If kita ada duit, kita boleh bawa terus pergi swasta. Betul. Instead of kita nak pergi ke KK, bukanlah tak okay, but anak kita dah sakit dah. Tapi you sanggup bagi anak you tunggu lagi. So as a rumah, ada duit extra is actually for your kids, for your mom, your parents, kan? Untuk mereka juga, supaya kita hidup ni menjadi orang yang ada manfaat kepada orang lain. Betul. And kita dah sembang panjang hari ni. Syira dah keluarkan semua cerita. Yang panas pun dah keluar dah. Yang panas pun dah keluar lah. Nak tengok je lah. Nak terasa je lah. Tak kisah pun sebenarnya. Sebab kita ada benda yang lagi besar yang kita nak capai. But thank you so much kerana Syira sudi hari ini datang ke podcast kita. Dan sudi untuk share banyak tips sebenarnya apa yang Syira buat sampai tahap hari ini Syira dah bergelar double crown leader. Dan of course Saudara Asia sangat berbangga Syira bersama dengan kami sebenarnya. Dan kita nampak potensi DCL Syira sangat besar menjadi salah seorang ambassador insya-Allah pada satu hari nanti. Betul tak? Dan thank you so much untuk hari ini dan terima kasih yang menonton. Banyak actually DCL Syira share pada hari ni. You guys boleh tengok balik. Jangan tengok video ni sekali je tau. You guys kena ulang balik video ni sampai you guys rasa faham dengan apa yang DCL Syira share pada hari ni. Sebab apa? Sebab orang yang tonton sampai habis ni memang betul-betul anda memang nak jadi orang yang sangat luar biasa sebenarnya. Okay? So itu saja untuk hari ni. Jumpa anda nanti untuk next episode bersama dengan crown leader yang lain pula. Okay? Thank you so much. Jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum.